No. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to Muan Mukbang channel. Dugu-dugu-dung. So siapa je baru tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku, and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh bela YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. So hari ni kan hari raya kedua. Mesti korang masih bersemangat nak beraya, nak pergi rumah pakcik lah, rumah makcik lah, rumah kawan lah, rumah saudara mara. So memang banyak tempat korang nak pergi. Memang sangat meriah lah kalau raya ni. So pada kesempatan hari ni, Arif Aiman nak ucapkan selamat hari raya kepada semua. Maaf zahir dan batin. Semoga hari raya ini kita diberikan keberkatan dan kebahagiaan. Macam lagu Aisyah Rekno, hey, ucapkan selamat hari raya dulu, kemudian nanti datanglah jodoh tu. Macam itu lagu dia kan, best. Catchy. Datanglah jodoh tu nanti kan. Saya masih single ni. So tanpa kita nak membuang masa tanpa kita nak membuang masa lagi, jom tengok Aiman nak review apa. Hari ni aku nak makan, ni dia, lemang. Lemang ni aku dah beli dah. Sebatang RM24. Besar, panjang dan besar. So kita akan review lemang pada hari ni. Yelah, sinonim kan lemang dengan raya. Cuma disebabkan tahun ni aku tak beraya kan. Bukan tak beraya lah, aku beraya tapi macam kejar-kejar sikit. Sebab kena bekerja. So kita makanlah lemang ni dengan serunding aku rasa dengan ni ayam madu. Aku beli dekat Al-Safar. Sebab rumah aku seorang, tak ada orang kan hari ni. So tu je lah, kita akan makan lemang ni dengan serunding ni dengan ayam madu. So tanpa kita mau masa lagi, jom kita review lemang ni. Jom, dah buka dah. Ni dia lemang yang akan kita makan sekejap lagi. Sedap bau dia. Besar lah bagi aku, RM24. Memang sangat besar dan panjang. So tanpa kita mau masa lagi, kita akan keluarkan and kita akan makan dah. Kita akan rasa lemang ni macam mana, sedap ke tak. So tanpa kita mau masa lagi, jom kita makan lemang bersama serunding kering dan ayam madu. So jom bismillah. Bismillah. No. Lemang ni dia berlemak sikit rasa. Kadang-kadang kita gunakan santan, tapi sedap lah. Dia kalau korang makan dengan apa kata, air masak merah, lagi sedap. Bismillah. Sedap guys. Tapi kan, bila sebut pasal raya ni, dulu sebenarnya aku pernah buat satu konten berkaitan dengan raya haji. So kalau korang nak tengok, aku pernah review makanan hari raya haji yang pernah aku buat dulu lah. Nanti kalau korang nak, aku akan sediakan link and korang boleh tengok video ni. So jom kita habiskan. Alhamdulillah dah habis dah makan.
kita makan lemang ni memang sangat sedap. Memang orang kata tengah lapar kan, berselera pula tu. So memang dah kenyang dah. So aku rasa setakat ni je konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku ni sempurna sampai menuju bulan. Kalau saya